Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, insyaAllah pada pagi ni kami akan interview Sir Fahmi berkaitan dengan tugas-tugas beliau sebagai guru ICT. Okay, ketua ICT. Jadi, saya serahkan kepada Okey, jadi mula-mula sekali boleh cikgu ceritakan tentang pengalaman cikgu, berapa tahun sudah perkhidmatan cikgu dekat sekolah ni dan sekolah-sekolah lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada sahabat-sahabat guru pelatih daripada IPG Kota Baru semua. Alright. Okey, pertama sekali terima kasihlah kerana memilih SK Badak untuk membuat PBI di sini. Dan sekolah SK Badak sangat mengalu-alukan guru-guru baru. Dan kita juga memang kalau diperhatikan cikgu sekolah ni jaranglah ada cikgu baru. Semuanya dah veteran mereka. Okey. Saya di sini baru lagi. Saya baru masuk sini pada tahun September 2024. So dalam 2 tahun, setahun lebih lah. Setahun lebih. Daripada sebelum tu saya di Labung, SK Seri Mahligai pada tahun 2022 sampailah ke September 2004 tu. Dan September 2004 sampai sekarang barulah di sini. Okey, tugas saya di sini adalah sebagai penyelaras guru ICT. Maksudnya saya kena jaga makmal komputer. Setiap peralatan ICT ni di bawah tanggungjawab saya lah. Dan kalau ada cikgu-cikgu nak pinjam barang ICT pun kena melalui saya. Lagi soalan tadi apa tadi? Pengalaman. Nak kata lama tu tak juga. Saya posting 2015. Sekarang ni 2026 dalam 11 tahun lah. Baru berkhidmat sebagai cikgu di sini. Sekolah pertama saya di Johor, SK Feda Tengah 3 selama 7 tahun. Dan sekolah kedua saya di SK Seri Mahligai dan ni sekolah ketiga saya lah. Nak tanya Sir, kan main kita tengok dekat carta tu adalah a few certificate. Boleh Sir share achievement Sir? Okey. Bagi seorang guru ni kita ada latihan yang kita perlu buat. Dalam setahun tu kita perlu melengkapkan 40 jam latihan. So setiap latihan yang kita attend tu kita kena ada dapatkan CJ. Dan setiap jam tu kita kena rekodkan dalam sistem Hermes kita. So setiap CJ yang Aina tengok semalam tu, itu semua CJ-CJ yang telah attend untuk melengkapkan 40 jam tu. Jadi setiap kursus kadang ada yang 2 jam kita dah boleh siapkan. Kadang ada yang sampai 10 jam kena siapkan. Tu bergantung pada urustia kursus tu. Okay. So bagaimana as penyelaras ICT serasa teknologi ni boleh bantu pelaksanaan strategi pengajaran berimpak tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran? Okey. Kita sekarang ni sedang bergerak ke arah pembelajaran berimpak tinggi kan. Jadi kita dalam kelas kita tak boleh mengajar seperti cikgu-cikgu dulu. Menggunakan chalk and talk sahaja. So jadi untuk mengimplementasikan teknologi dalam pendidikan ni, pertama sekali kita kena ada prasarana. Okay, contohnya macam di makmal komputer ni kita lengkap dengan LCD, kita ada wifi dan kita ada laptop. Jadi kita kalau boleh tidak hanya menggunakan cikgu saja yang gunakan peranti. Kita galakkan murid-murid kita juga untuk menggunakan peranti dan telah dibekalkan secara sewaan. Setiap peranti ni 5 tahun. Dalam box tu ada 21 laptop. Dan laptop tu akan dicah guna box tu lah. Dan bila murid nak guna, kita akan keluarkan dan mungkin tak dapat semua. Satu laptop mungkin berkongsi 2 orang lah. So apabila kita gunakan ICT dalam pembelajaran ni, perkara pertama sekali yang paling penting adalah kita pastikan murid itu tidak hilang fokus. Sebab kalau kita buka laptop masing-masing, kadang ada yang bijak dah dia akan buka benda lain.
Buka YouTube, buka game. Game tu ada dah dalam tu. Dia memang dah terinstall dalam tu, Roblox ke apa ke. Yang penting cikgu kena mobile. Cikgu tak boleh duduk depan sahaja mengajar, dia kena pantau apa yang murid dia buat. Semua ikut ke apa step yang dia tunjuk. Dan ada juga masalah sekiranya murid itu dalam kalangan yang orang kata ibu ayah mereka berpendapatan rendah dan tak familiar lagi dengan ICT. Contoh, nak masukkan password ni, ada lagi yang tak tahu macam mana nak LIS tu nak tekan macam mana. Jadi kita kena go through siapa dulu yang mana yang masih lagi kemahiran diorang ni rendah, kita kena letak sekali dengan yang mahir. Ni adalah contoh password dia, DBA ni. Tapi kalau ada murid yang tak tahu, nak huruf besar, huruf kecil pun tak tahu, dia akan jadi lambat. Jadi menjadi kemestian kepada cikgu tu untuk memastikan sebelum dia nak guna laptop, peranti apa semua, pastikan murid tu bersedia dulu. Kompetensi diorang terhadap digital tu macam mana. Okey, seterusnya dalam kaitan dengan berimpak tinggi tadi, dalam pengalaman saya perhatikan jika murid ni kita gunakan peranti, mereka lebih engage untuk participate dalam PDP. Sebab diorang pun memang orang kata apa, generasi sekarang ni kalau tak ada skrin memang diorang cepat bosan. Jadi bila kita tunjukkan video, gunakan elemen-elemen muzik contohnya, benda ni akan menarik minat murid dan kuranglah bosan di dalam kelas. So jadi saya setujulah dengan cikgu-cikgu gunakan ICT ni dalam pelajaran untuk membolehkan murid-murid kita ni lebih fokus. Next, untuk classroom control, macam saya tadi, cikgu ni kena mobile lah. Okay. So, boleh cerita sikit like differences dalam pengalaman saya mengajar ni, classroom control bila guna teknologi dengan traditional teaching method je. Okey. Bila kita bercakap tentang classroom control, pertama sekali untuk kita dapat engage dengan murid-murid ni adalah hari pertama persekolahan tu kita dah terangkan dengan jelas apa rules yang perlu buat dalam kelas. Contoh, macam saya bila masuk di makmal, dalam kelas kena beratur dulu. Lelaki dan perempuan beratur dulu satu barisan, sampai makmal beratur di luar dalam keadaan yang teratur barulah masuk. Lepas tu kita akan terapkanlah. Contohnya, beritahu jelas dulu apa yang kita nak dalam peraturan pertama kita. Masuk kena teratur, dah keluar kena masukkan kursi balik. Itu contoh. Nak dapatkan, dia begini, tak semestinya murid tu takut dengan kita. Tapi murid tu faham apa yang kita nak. Kalau kita tak suka, beritahu kita tak suka. So kita kena tetapkan peraturan kita pada awal lagi. Pada hari pertama sekolah tu beritahu dah. Okey, kita kena buat 5 perkara ni sebelum masuk makmal. Dah masuk makmal. Okey. Lepas tu budak tu kan kita dah repeat dalam minggu pertama sekolah tu dia akan ingat lah. Lepas tu dah masuk tu dia akan ikut je sampai akhir tahun. Okey. Menggunakan ICT dalam kelas kontrol ni, dia memerlukan cikgu tu untuk mahir macam saya cakap tadi, murid yang tidak kompeten dengan kompeten tu kena sekalikan. Okay. Lepas tu memang ada budak yang akan main benda lain. Kita akan kelas kontrol ni kita akan macam biasalah. Yang pertama ulang balik apa yang rules kita nak tadi. Ulang sampailah dia fokus kita balik. Dan kalau benda ni berlaku lagi, kita mungkin akan hadkan penggunaan peranti lah. Kalau mereka asyik sangat dengan ni pun tak boleh juga. So dalam seminggu tu mungkin 2 kali ataupun sekali. Dalam kaedah tradisional pula, untuk kelas kontrol ni biasanya saya jarang gunakan kelas sebab saya guna makmal semua kan. Okey, tapi untuk subjek lain macam biasa kita akan tetapkan rules kita, apa yang kita nak kita tak nak. Terutama sekali buku tulis. Buku tulis, buku teks, kita kena beritahu apa yang perlu ada dalam kelas. Contoh for English, we have 5 books.
Semua sekali 5 buku. Buku teks, lepas tu dengan buku exercise, dan buku kamus satu. So, kalau yang apa yang tinggal tu memang kita akan bagi peneguhan negatif lah. Kita mungkin akan suruh dia denda sikit lah. So, benda-benda ni untuk mengelakkan kelas kita menjadi kacau bilang. Dan paling penting dalam classroom control ni kita kena gabungkan murid yang bijak dan tak bijak sekali. Kita jangan murid bijak satu kumpulan, murid tengah satu kumpulan, murid paling lemah kita tak semua lemah. Tak boleh. Dia akan jadi kita kena ajar 2 kali. Contoh kita dah ajar untuk murid yang pandai, semua dia dapat jawab. Tapi murid yang lemah ni kita tinggal dia. Dia jadi macam kita kena ajar pula murid yang lemah ni. So untuk dapatkan classroom control yang baik, dalam satu kumpulan tu ada semua. Murid yang pandai, murid yang pertengahan dan murid lemah ni kalau boleh duduk sekali dengan diorang. Biar ada interaksi dengan pelajar-pelajar yang boleh ni. Supaya apa yang kita sampaikan PDP tu biar semua faham. Mudah untuk dia. Dan satu lagi, bila murid yang suka orang kata buat kacau ni, dia duduk dengan kawan-kawan dia yang pandai, dia akan jadi bukan diri dia lah. Faham tak? Dia akan automatik dia akan jadi ni kalau buka buku tulis, saya suruh tulis, dia tulis. Takkan aku tak tulis? Dia automatik akan jadi nak tulis lah. Okey, seterusnya. Okey, saya nak tanya di sekolah Badak ni, saya rasa sejauh mana penggunaan teknologi ni diterapkan dalam pembelajaran di kalangan cikgu? Okey, kalau kita bercerita tentang facilities untuk di SK Badak ni, kalau kita perhatikan di kelas tu tiada fasiliti yang kondusif lah. Sebabnya laptop kita ada, cumanya LCD tu kita tak ada. So kalau cikgu-cikgu nak pinjam, di pejabat kita ada satu LCD yang boleh dipinjam. So jadi untuk menggunakan sepenuhnya teknologi setiap hari ni ada kekangan lah kat situ. Kecuali kalau cikgu tu membawa murid mereka ke makmal dan menempah makmal ni, dia boleh gunakan semua kemudahan yang ada. Saya nak tanya, sebab saya ada mention sekolah ni mostly cikgu veteran kan. So saya rasa mesti ada cabaran dalam kalangan cikgu ni, macam diorang struggle nak guna penggunaan teknologi ICT ni semua. Boleh saya macam jelaskan apa yang saya boleh tolong ke? Okey, kemasukan saya ke sekolah ni pada tahun 2024 tu, saya telah melihat penggunaan ICT dalam kalangan cikgu-cikgu ni dah sangat rendah. Mereka gunakan ICT ni, dia boleh gunakan ICT, cumanya dalam bentuk social media, lebih kepada internet banking, itu sahaja. Ada pun untuk buat kerja ni yang cikgu-cikgu yang dah mahir. Contohnya cikgu-cikgu yang menjawat jawatan SU, mereka memang gunakan teknologi, dia gunakanlah teknologi ni. Tapi bagi cikgu-cikgu yang veteran ni, yang 50 ke atas, yang nak pencen tu kan, mereka ni perlu kita bimbing je. Kita jangan tinggal dia. Kita bimbing dia. Kalau apa mereka tak tahu, kita tunjuk macam mana cara nak guna apa semua, dan mereka bila buat sini kita boleh tinggal dia lah. Cabaran saya pada tahun lepas 2025 kita telah berubah menggunakan RPH online. Cikgu-cikgu memang pada masa mula tu memang ada masalah. Sebab cikgu-cikgu ni dia dah ada RPH dia dalam laptop masing-masing. Cumanya dia nak masukkan dalam RPH online tu dia cut and paste je, copy paste je. Cumanya ada cikgu yang ni ada masalah sikit, kita kena guide dia sampai dia boleh, lepas tu kita boleh ni lah. Dan nak capai 100% kompetensi cikgu-cikgu ni pun payah juga. Sebab cikgu-cikgu lama ni dia bergantung pada kita. Contoh kalau nak buat kerja yang dia memang online sepenuhnya ni, dia akan tanya, macam mana nak buat ni? Lepas tu kita tunjuk dan dia boleh buat, tak apa. Cabaran dia adalah
apabila kita mendapat cikgu ni yang serah kepada kita sepenuhnya. Tu memang ada juga, tapi tak ramai lah. Tapi yang bagusnya di SK Badut ni, cikgu-cikgu ni nak belajar. Bila dapat sesuatu yang baru ni, memanglah dia tu, okey lah, macam kita pun nanti tua juga kan. Kita pun macam, alamak, apa benda ni, kena buat online apa semua. Lepas tu kita tunjuk ke dia step by step. Lepas tu dia rasa, oh gini je cara buat dia, dia macam rasa mudah. So bila dah macam tu, kita boleh lepaskan dia boleh buat kerja apa tu. Cumanya, dari tahun ke tahun tu, nampak ada peningkatan lah dari segi kompetisi ICT dan kalangan cikgu-cikgu ni, sebab kita KPM sendiri pun ada gunakan pelantar delima yang mengajarkan cikgu-cikgu untuk login dan gunakan delima tu setiap masa. Bukan sekadar guru, dan setiap murid juga ada email delima masing-masing. Soalan seterusnya, ada ke program under ICT dan berdasarkan pengalaman sejauh manakah murid ni bersedia untuk teknologi integrated learning? Okey, perancangan ICT ni kita merancang untuk membuat satu bengkel AI kepada semua guru. Tapi kita akan buat selepas peperiksaan tengah tahun lah. Minggu depan peperiksaan tengah tahun. Sebelum tu pun kita ada buat bengkel berkaitan dengan peralatan ICT. Macam mana cikgu nak guna laptop, macam mana cikgu nak guna LCD. Dari segi murid ni, kompetensi dia, kita kena, gitulah, nak meningkatkan kompetensi murid ni, kita kena dedahkan mereka dengan peralatan tu sendiri. Kena buka laptop hari-hari depan dia, tunjuk macam mana. Sebab setiap laptop sewaan ni, dia ada username dengan password lah. So password dia ni, nak masuk ni pun, kalau murid tu tak kompeten, setengah jam duduk cara kena login saja. Jadi kita kena mahirkan murid-murid tu, bukan setakat murid tahap 6 saja, mungkin bermula pada tahap 1 lagi. Tahap 1 lagi kita dah dedahkan dia, okey, LIS macam ni, seterusnya. Nak tutup laptop pun kena ada cara dia. Kan kita kan shutdown. Tapi murid ni, kadang tak tahu, dia kata, okey, tutup laptop, okey, tutup gitu. Kalau bila tutup macam ni, apa jadi? Sebenarnya, tak tutup lagi. Betul? So bila kita masuk cat, mak aku buka-buka kosong balik. Rupanya, tak shutdown dengan betul. Tu jadi masalahnya. So untuk meningkatkan kompetensi murid ni, kita kena dedahkan selalulah. Dan cikgu-cikgu kena bawa budak tu mari sini. Cikgu tu sendiri kena rajin mari sini. Kena tempah makmah dulu, makmah ni kena tempah. Siapa yang nak masuk, kita kena ada jadual dia. Dan dari segi kesediaan murid tu, saya rasa hampir 50% murid-murid kita sekarang dah ada telefon. Jadi kesediaan tu lebih kepada media sosial lah. Bila tanya TikTok, semuanya ada TikTok masing-masing. Tapi by next year rasanya TikTok bawah berapa tahun rasa dah tak boleh ni dah. 13. Rasa tahun depan alhamdulillah mungkin media sosial dah berkurang. Okay, ada lagi? Okay, saya nak tanya berkaitan dengan aktiviti yang di bawah unit ICT. Adakah Sir ada hantar pelajar untuk menyertai macam main game ke apa? Okay, JPN Kelantan, especially di bawah SSTP Kelantan lah, memang setiap tahun dia akan buat banyak sangat pertandingan. So, atas pada cikgu ICT tu, untuk pilih lah mana pertandingan sesuai untuk murid dia. Dan yang terbaru ni, kita ada hantar 2 pertandingan. Yang pertama, poster digital. Yang kedua, video animasi digital. Semua tu kita akan panggil murid untuk ke makmal komputer selepas waktu BDP lah. Satu suku tu kita panggil mana-mana murid yang berminat dan kita akan guide dulu macam mana nak buat poster, macam mana nak buat video AI, dan kita akan hantar ikut due date dia lah. Dan yang sekarang ni ongoing kita punya pertandingan adalah Canva for Education. Yang tu pun sama kena buat poster juga, tapi kena guna Canva. Dan pertandingan ni dia banyak. Dia robotik,
pertandingan video, dan cikgu-cikgu tu kena pandai pilih lah. Kita kalau nak masuk semua, mungkin tak mampu nak masuk semua. Tapi kita pilih yang mana yang budak kita sesuai dan kita pun boleh nak ajar. Okay, jadi itu sahaja bagi temu bual bersama Sir Fahmi. Jadi sebelum tu kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Sir Fahmi kerana sudi meluangkan masa untuk interview. Dan sebelum kita berakhir, boleh kita ambil gambar kenang-kenangan.